baca, kita tak tahu bila Allah nak ambil nyawa kita. Ramai orang di akhir zaman ni Allah ambil nyawa dia secara mengejut. Nabi kata mereka ini adalah sebahagian daripada tanda kiamat, iaitulah kematian mengejut. Malaikat ni turun mai, dia tanya kepada lelaki ni, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lelaki ni jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Bukan mulut dia yang jawab, tetapi amalan dia yang jawab. Malaikat kata, ma dinuka, apa agama kamu? Dia kata, diniyal Islam. Siapa lelaki yang dihantar oleh Allah untuk menyebarkan Islam? Dia pun sebut, huwa Rasulullah, dia pesuruh Allah. Selesai jawab 3 soalan je pun, bukan 112, bukan 59 soalan, 3 ataupun 4 soalan. Siapa yang boleh jawab, luluslah dia. Ada orang nakai, semayang tak nak tinggal, aurat tutup elok, nakai kecil-kecilan biasalah, kadang-kadang lewat, bukan tak semayang, kadang lewat kan. Orang nakai sikit-sikit ni ada dosa sikit-sikit, tapi dia tak pernah tinggal surah Al-Mulk. Depa ni yang nakai sikit-sikit ni, tapi kalau tak pernah tinggal surah Al-Mulk akan mempertahankan dia daripada disentuh oleh malaikat mungkar dan nakir. Ingat, saya beritahu ni, ingat, jangan tinggal surah Al-Mulk. Jahat terang mana pun kita, jangan tinggal surah Al-Mulk. Nak tidur, buka handphone, tengok surah Al-Mulk, download siap-siap. Cerita pelik-pelik tu pun boleh download, berlambak kan dalam handphone. Tahu kan, banyak filem kan download, penuh dalam handphone. Download surah Al-Mulk. Nak tidur, pasang. Tak boleh bagi alasan tak ada internet, duk ada dalam tu. Tidur, buka file, pasang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7 minit, lepas tu tidur. Kalau esok kita mati, esok surah tu cover kita 24 jam, dia cover sampai esok. Lepas tu charge balik malam tu, lepas tu dia cover balik 24 jam. Kalau esok tu kita mati pukul 1 pagi, 3 pagi, 9 pagi, 2 petang, 5:30 petang, surah Al-Mulk akan datang kepada sesiapa saja yang pernah membacakan dia ketika hidup di dunia. Baca surah Al-Mulk, tak ada siapa boleh mempertahankan kamu daripada disentuh oleh mungkar dan nakir kecuali surah ini. Surah lain tak boleh, surah lain bahkan tak boleh. Hanya surah Mulk sahaja yang Allah bagi kelebihan dia untuk mempertahankan tuan dia daripada mungkar dan nakir. Habis tanya soalan, kawan ni pun malaikat kata, sudah, itu saja yang kami nak tanya. Pergilah kamu. Pergi ke mana? Allahu Akbar. Pergilah kita ke taman syurga. Belum syurga, tapi taman syurga. Kita pun pergi taman syurga. Jumpa orang lain ke Ustaz? Ya, jumpa ramai orang. Bahkan jumpa siapa lagi di situ? Jumpa semua adik-beradik kita ataupun orang yang kita kenal di situ. Dia macam ni, kalau kita tanam sini, maka alam barzakh kita sini. Kita akan pergi ke pintu situ, jumpa orang yang kawasan tu lah. Kalau kita kampung sini, tanam di situ, selepas malaikat tanya, kita pun pergi ke taman syurga, kita tengok orang kenal. Lah, Pak Long, bukan duk azan dulu kat surau? Alhamdulillah. Pak Long lah dulu. Pak Long orang baik no, selamat sikit. Kan? Dia masuk juga, dia ingat dia seorang lah. Saya duk tengok Pak Long duk angkat tayar apa semua. Tu anak aku. Lepas tu semua penduduk Taman Barzakh akan rumun dia. Orang baru mai, pasal apa orang kampung tu akan rumun? Ni Nabi sebut lah. Ingat Nabi sebut. Orang kampung pakat rumun. Pakat mai tanya, apa nama ni, Rahman, contohlah Rahman, macam mana meninggal muda itulah saya nak pergi subuh tapi angkat tayar, pergi semayang angkat tayar, masuk dalam, tapi benda baik, Nabi benda baik, mati, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala buat main taman syurga. Apa anak Pak Long sihat ke? Dia pun jawab, sihat Pak Long, anak Pak Long semua baru ni nikah last sekali, anak bongsu Pak Long, Alhamdulillah. Isteri Pak Long pun menikah juga.
Dia kata tak guna. Contoh lah. Ni yang tu saya buat contoh. Yang tu hadis, yang tu bid'ah, tak ada hadis mardhu, hadis palsu yang tu. Yang betulnya orang kampung akan main tanya dia soalan macam-macam. Anak saya macam mana? Ni betul. Yang ni betul. Orang kampung pekat mai. Lepas tu ulama-ulama di barzakh tu kata, ulama akan kekal ulama sampai dalam syurga. Ingat, ulama bila dia alim, bila dia soleh, dia akan kekal sampai dalam syurga. Orang akan panggil dia ustaz, orang akan panggil dia tok guru. Sebab tu jangan duk hina tok guru macam orang yang duk hina zaman hari ni. Dalam internet mudah-mudah orang hina tok guru, alim, ulama. Ingat, ulama sekali dia alim, sekali dia soleh, sampai dalam syurga orang panggil dia tok guru. Kalau doktor sampai dalam syurga orang tak panggil doktor dah. Cikgu sampai syurga orang tak panggil cikgu dah. Tetapi tok guru sampai dalam syurga, Nabi cerita orang akan panggil dia dan hormat dia sebagai tuan guru. Dia alam barzakh, ulama lah yang akan pimpin orang lain. Ulama akan kata cukup bagi dia rehat. Cukup bagi dia rehat. Dia letih, sakit mati masih terasa, dia pun rehat. Duduklah di taman syurga, di satu tempat yang sangat indah, yang tak pernah dia tengok keindahan itu di dalam muka bumi ni. Punya seronok dia. Kita cari dunia buat apa? Berapa tahun je kita cari dunia? 60 tahun saja. Di alam barzakh, keindahan dan kemewahan yang tidak ada tolak bandingnya. Mewah duduk di sana, seronok duduk di sana. Nabi sebut orang yang hidup ni dia boleh berjumpa dengan orang yang ada di alam barzakh melalui mimpi saja. Kalau jaga macam ni tak boleh jumpa melalui mimpi. Ada berpuluh-puluh kisah para sahabat berjumpa dengan kawan-kawan mereka. Kesemuanya hadis sahih. Boleh tengok, boleh jumpa. Antaranya Thabit ibn Qais, hadis sahih. Thabit ibn Qais ni dia meninggal, mati syahid. Kemudian dia dalam alam barzakh sana, roh berjumpa dengan roh. Kita bila mati, roh kita akan keluar. Ni ada dalil Quran ni, ada bukti daripada Quran, dalil Quran. Roh kita akan keluar, dia boleh pergi sampai ke alam barzakh berjumpa. Kemudian bila roh ni nak masuk balik dalam tubuh tuan dia hak hidup ni, Allah Taala akan pegang roh yang dari alam barzakh yang meninggal, dan Allah akan lepas roh yang masih hidup. Wa yursilul ukhra, tu ayat dia. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra, tu ayat Quran. Allah Taala akan pegang yang roh yang alam barzakh, kemudian Allah lepas roh yang meninggal. Maka berjumpa, boleh berjumpa roh kita dengan roh orang meninggal. Seorang anak murid saya, abang dia OKU, sindrom Down. Sindrom Down ni wajib semayang tak? Tak wajib semayang. Satu hari abang dia meninggal. Orang sindrom Down ni umur dia tak panjang, dia takkan secah 60-70, mustahil. Abang dia meninggal. Anak murid saya ni, insya-Allah lah orang soleh, insya-Allah orang soleh. Dia syarat dia kena soleh. Nak berjumpa dengan roh yang ni kalau soleh, insya-Allah selalu berjumpa dengan ayah kita. Kau anak murid saya ni, dia jumpa dengan abang dia yang dah meninggal. Abang dia main dalam mimpi. Dia kata, "Ustaz, muka berseri abang saya." Ni dia tanya soalan ni, dia kata, "Ustaz, boleh berjumpa ke Ustaz? Kau yang tu mainan mimpi." Dia pun cerita. Dia kata, "Ustaz, saya nampak abang saya main muka berseri-seri. Dia senyum kat saya Ustaz. Bila dia main dekat, dia bercakap seolah-olah dia tidak sakit ketika di dunia dulu Ustaz." Rupanya orang-orang gila ni bila pergi alam barzakh, dia tak gila dah. Allah uji dia sikit ya. Allah uji orang gila ni, dia gila sat di dunia saja. Dia pergi di alam sana, dia bercakap elok. Awal abang dia ni jumpa dalam mimpi, dia bercakap elok. Dia kata, "Man sihat?" Dia kata, "Sihat." Anak murid saya jawab, "Sihat." "Abang sihat?" "Abang sihat." "Macam mana abang dunia yang abang pilih ni?" Dia kata, "Man, dunia yang abang duduk sekarang ni Man, tidak ada dunia, gambaran dunia yang abang boleh cerita tentang kecantikan dunia yang sekarang ni abang duduk, iaitulah alam barzakh. Cantik Man," dia kata. "Luah alam ni, tak puas berjalan." Tengok, kita ada tempat lagi sebenarnya, bukan ini hidup kita. Di sana kita boleh berjalan, di sana kita boleh jumpa orang, di sana kita boleh menikmati keindahan alam, rehat dan sebagainya. Jadi saya rasa takat tu dulu insya-Allah pada malam ni. Dah nak hampir 9.30 sebelum saya sakit kepala. Kalau sakit sekali dia payah nak berhenti. Saya rasa takat tu dulu. Semoga apa yang saya sampai menjadi ingatan kita, pegang elok-elok kan.
Saya mungkin tak main dah di sini. Ceramah saya sangat padat, program saya sangat padat. Mungkin malam ni malam yang terakhir pertemuan kita. Ambil elok-elok apa yang saya sebut tadi, pegang elok-elok. Baca Al-Mulk, jangan tinggal. Dan ingat, bumi ini bukanlah tempat yang terakhir, kerana di sana ada lagi perjalanan kita yang sangat jauh. Yang paling berharga adalah akhirat. Kejar akhirat. Allah sediakan dunia untuk kita. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Rodi Anwar di atas perkongsian ilmu yang disampaikan. Semoga yang diberikan akan kita amal dalam kehidupan harian. Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Siapa yang nak ke dunia mesti ada ilmu, dan siapa yang nak kepada akhirat mesti ada ilmu, dan siapa yang nak kedua-duanya mesti mempunyai ilmu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa yang terbatal wudu boleh ambil wudu, dan kita akan teruskan dengan solat isyak secara berjemaah.